Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuh wa habibuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yadinu anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli alaihi fil akhirin, Allahumma salli alaihi fil alamin, Allahumma salli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi dalam tempoh yang agak dekat. Jadi insya-Allah saya ingin membaca mungkin satu ataupun dua hadis lagi malam ni berkenaan dengan nikmat di dalam syurga. Hari itu kita baca satu hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian pada hari akhirat untuk memberi isyarat kepada manusia yang berada di dalam syurga dan berada di dalam neraka bahawa pada hari itu hidup adalah kekal. Tidak ada lagi kematian kerana kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna madza hal ta'rifuna hadza fayaquluna na'am hadza al-maut wa kulluhum qad ra'ahu summa yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadza fayaquluna na'am hadza al-maut wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbah summa yaqul ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini telah dibawa kepada kita oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis yang kita baca itu sangat jelas Allah menjadikan kehidupan selepas daripada mati adalah kekal
Tidak ada lagi kematian. Dan inilah sebenarnya yang sepatut kita faham daripada peringatan-peringatan yang banyak yang Allah beri. Antaranya di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Allah bertanya, "Kaifa takfuruna billah?" Mengapa kamu boleh engkar kepada Allah ya? Allah tanya. Persoalan ini sebenarnya satu templak. Bleber itu sepatutnya panjang lah. Macam mok katakan anak lah. Kih tak balik gaya. Nah kan. Kenapa tak balik? Mengapa kamu tak boleh balik? Nah kan. Persoalan itu sebenarnya letera yang panjang. Aku yang mengandungkan kau, aku yang bela kau. Betul kan? Bahasa tak kenal budi, tak erti diajar. Itu cerita dia. Tapi cukup dengan satu soalan, mengapa kau tak boleh balik? Maka Allah tanya mereka, "Kaifa takfuruna billah?" Mengapa kamu boleh engkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu ni asalnya tak ada. Kita semua ni asalnya tak ada. Fa ahyakum, lalu dialah Allah yang menghidupkan kamu. Maka orang ni dia tak nampak pada batang tubuh dia. Sebab tu Allah ketika mana jawab pertanyaan orang kafir Mekah dulu, Allah sebut, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Mathalan wa nasiya khalqah. Tu galik manusia, dia tak perasan tentang diri dia. Habis lagu mana nak sedar? Dia kena tengok orang lain. Anak dia dulu tak ada. Tiba-tiba ada. Maka itulah maksud Quran, fa ahyakum. Dulu kamu tiada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sebab tu bila mati, bahasa Arab panggil mati, mat. Mat ini maksudnya ialah gaib. Boleh faham? Benda yang tak ada. Bila sebut mati tak ada lah. Tak nampak dah atas dunia ni. Gaib. Tapi nak rayak gaib orang tak guna perkataan mati. Kan? Mana jimat? Mati. Ada boleh gitu. Sebab maksud mati ni tak ada, kira tak ada sungguh. Kan? Kalau tanya mana jimat? Gaib. Gaib maknanya tak ada sining. Ada di rumah dia berapa kali. Kan? Tapi makna mata itu apa panggil mati itu yang maknanya gaib. Maka Allah tanya kepada kita, mengapa kamu tolol sangat ni engkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu ni asalnya tak ada. Fa ahyakum, dialah yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak boleh sebut satu hari kita mati, tak boleh dah. Kerana bila sebut satu hari kita mati, bererti dia hanya satu proses. Tetapi kita kena sebut satu hari kita dimatikan. Baru kita sedar kita ada Tuhan. Qul yatawaffakum al-maut. Suatu hari katakanlah Muhammad, kamu akan dimatikan. Malakul maut, oleh malaikat maut, allazi wukkila bikum, yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Maka kita kena sebut satu hari kita akan dimatikan. Jangan sebut satu hari kita akan mati. Topik mati dalam Quran tak penting, tapi topik dimatikan itulah yang dibahaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati orang biasa. Dengan kematian yang orang biasa.
Tapi Islam mari beritahu, tahu tak siapa yang mematikan? Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu semula. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Hari itu hidup. Bahkan Allah sebut dalam Quran dengan ayat yang sangat jelas. Antaranya di dalam surah Yasin. Allah berkata kepada kita dengan perkataan muhdharun. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Maksud kita tak pergi sekalipun kepada Allah dengan usaha yang pelbagai, tetap akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yunus Allah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala innahu yabda'ul khalqa. Allah sebut gitu. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Dialah Allah yang memulakan kejadian penciptaan kita dan semua sekali ni, dan suatu hari nanti summa yu'iduh, kita ni pula akan dibawa balik hidup semula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pun buat pelik sikit. Dia kata soal kalau mati batang tubuh ada. Tapi soal mati ni bukan setakat jadi gitu, mati lama-lama jadi abu. Ramim. Lagu mana Allah boleh menghidupkan balik manusia ni? Oleh kerana dia tak tahu, dia tanya soalan bodoh gitu. Betul tak? Orang tak biasa guna internet, dia mesti tanya soalan apa macam bodoh soalan dia, betul kan? Lagu mana ada soalan dia. Lagu mana? Lagu mana apa? Berlakunya penerimaan mesej. Contoh. Tak berasa tepuh pun. Tak berasa tepuh. Betul tak? Atas mesej duduk belakang, ada orang tengah. Atas mesej ke depan. Tak berasa pun tepuh. Bapa soalannya sebab dia tak tahu kaedah. Maka manusia yang tak ada ilmu ni dia tanya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur? Dia tanya soalan tu. Ya, bila tanya soalan tu boleh nyakit Kenapa tak? Boleh nyakit. Sebab dia bertanya kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Sebab tu Allah jawab dengan tempelak. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Nak habis kan? Nak habis surah ya? Yasin. Sepatut orang sampai situ confirm lah. Ngundi ni tak ngundi dah benar. Minta maaf. Kena sebut. Sebab Perdana Menteri kata 13 minggu lagi. 13 minggu kan? Kata ikut perkembangan. Saya tadi lambat dah hujan sekarang. Silap masuk jalan PWTC. Jadi lambat. Lambat. Jam. Tengok tuan-tuan. Allah jawab gitu. Mengapa kamu tanya soalan ni? Mu tahu tak Tuhan tu siapa? Dia adalah Tuhan yang boleh mencipta langit. Khalaqas samawati wal ard. Awalaisa? Allah tanya. Adakah Tuhan yang boleh buat langit dan boleh buat bumi tidak mampu sekadar nak buat manusia kecil ni? Boleh ya? Allah tanya. Batu Allah tutup ayat dengan penuh penghinaan kepada kita. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun
fayakun. Manusia tak payahlah nak cabar-cabar akal lebih-lebih. Sebab Allah ni bagi dia cukup, dia tekun fayakun. Kita cuba tengok kilang elektronik nak buat LED kecil ya. LED kecil nak buat, betul tak? Besar mana kilang? 10 hektar tanah. Betul tak? 10 hektar tanah. Nak buat sutik LED. Kecil ya. Tu ilmu yang Allah beri manusia. Nak produce sesuatu produk yang sebesar tu kilang 10 hektar tanah. Allah tak perlu. Sebab kun fayakun. Sebab tu dia tutup ayat tu comel. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sebab tu dalam surah sekali lagi bila manusia tanya soalan ni, Allah sampai bersumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dalam ayat-ayat berikutnya Allah sebut bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Setakat nak susung atur semula ni mudah ya bagi Allah. Kita tengok anak kita main, apa dia? Gambar Angry Bird. Lepas tu kilang pun dia potong gambar tu, betul ya? Dia potong berai tu. Ayah ni hak dekat nak peceng dah. Pengurus besar syarikat 4 hari susung tak boleh. Sebab kita ilmu kita kecil. Nak susung gambar Angry Bird tu tak boleh. Boleh faham tak? Sebab tu Allah jawab gitu. Ilmu Allah lagu mana? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah boleh susung mula, tak sepelik lah. Macam orang putih tu pelakon, orang mati dia kata abu mayat dia nak tabur seluruh dunia. Betul kan? Bakar mayat dia kayak gini, nak tabur seluruh dunia, dah sepelik. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Maka tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, tu hadis yang lepas kita baca, bagaimana Allah memberitahu pada kita melalui nabinya di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Maka hak duduk dalam syurga dia akan bergembira. Kerana pada hari itu innalakum antahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya bagi kamu kehidupan, tidak ada lagi kematian buat selama-lamanya. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita baca satu lagi mungkin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang ada di dalam syurga. Maka hadis ini memberitahu kepada kita di dalam syurga nanti terdapat pasar. Ada pasar, hak jenis kaki pasar, boleh. Ni hadis mengembirakan kita, kan? Kuliah duha tak ada semua dari Ahad. Sebab apa? Pasar tani paya jaras. Tidak. Sebab tu sahabat-sahabat kita kat Kelang, dia buat kuliah duha ialah di tapak pasar tani. Jom ya tuan-tuan. Rupa-rupanya mula-mula ingat orang bantah. Sebab kita pernah ada pengalaman buat kata masyarakat. Dibantah. Kata masyarakat uptown. Dibantah. Bahkan polis pernah mari suruh berhenti pun kuliah. Kenapa? Aduan mengganggu ketenteraman awam. Kan? Tapi dia silap. Kita dah study sistem. Di mana premis tu milik bawah kuasa MP. Apa dia panggil? MPPJ kan? Maka pihak masjid sebenarnya dah mendapatkan permit. Kan? Jadi polis mari, sorry lah, you bidang kuasa lain. Kuasa lain. Tapi tuan-tuan nak rayaknya, polis tak boleh nak sekat, apa jadi? Tengah-tengah kuliah, orang ada puas hati ni, dia pergi pusing speaker. Ini berlaku kata Rahman Sarah, uptown. Pergi pusing speaker. Jadi asas speaker ni, kita halarkan ke kawasan pasar. Sebab ramai orang kan nak suruh dengar. Dia pergi pusing balik masuk ke dalam dewan tempat mengajar. Jadi turik lubang dengan ustaz mengajar itu. Sebesar-besar speaker. Benda biasa. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pasar kan. Jadi dekat tu buat pasar.
Bila buat pasal peniaga memuji dan bersyukur. Sebab apa? Dengan adanya kuliah duha di tapak pasar tani, jualan mereka meningkat. Sebab selama ni orang tak mari pasar tani, kerana ada kuliah, mari pasar tani. Jualan jadi meningkat. Sampai sekarang ni, majlis tu berjalan dengan baik dan audiens semakin ramai. Dahsyat. Buat di pasar tani. Di apa dia ni? Kampung Raja Uda. KRU, Kelang. Jadi kita hari ni kena cubalah. Sebab hak duduk sini dengan hak duduk luar, nisbah dia sangat banyak. Betul kan? Beza tu. Lepas tu hak duduk sini, kalau buat teka-teki, siapakah mufti negeri Melaka pun dah tahu. Kan? Betul tak? Siapa mufti negeri Melaka? Ikon hak paling penting, orang dalam surau tak tahu. Tak tahu. Maknanya hak luar tu lagi tak tahu lah tu tak. Saya confirm kalau money drop tanya dua soalan ni 1 juta habis gitu ya. Habis gitu. Soalan pertama, siapakah mufti Sabah? Sudah bagi dah tu tak. Bagi 500,000, 400,000, 100,000 kan. Soalan ketiga, siapa mufti Kelantan? Bagi pula. Kan? 3 soalan bankrupt tu. Kan? Habis. Ni masalah kita hari ni. Jadi tiba dah masanya kita keluar dari masjid. Untuk apa? Menyeru setidak-tidaknya memperdengarkan agama. Sebab dakwah hak lama ni kadang-kadang tak betul lagu mana? Dia pasal ngaji. Siapa faham? Dekat nak masuk waktu, pasang Sa'adul Ghamidi. Betul tak? Betul kan? Yaqra ma tayassara minal Quran. Sedaklah. Siapa perkataan bahasa Arab apa orang Melayu pun ingat dah waktu. Kan? Ma tayassara minal Quran. Betul kan? Yabda qira'atahu min ayah kan? Al-ula min suratil Baqarah. Ingat siapa tu? Tapi makna tak tahu. Tak tahu. Subuh terakhir yang panggil kan? Baca Quran lagi. Orang faham tak? Orang tak faham. Orang tak faham tuan-tuan. Jadi kena terangkan agama supaya orang faham. Buatlah kaedah macam-macam. Hit and run pun boleh ke? Kan? Tapi nampak jahat pula agama buat gitu. Kan? Hit and run. Tapi dalam setengah situasi kena buat dah sebenarnya. Sebab hari ni teruk sangat keadaan masyarakat. Maka hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasar di dalam syurga. Tapi sebelum saya baca hadis ni, sebab hadis ni pendek. Hari ni orang kecoh dan ada orang tanya hakikat sebenar. Benda tu dah berlalu dah sebenarnya lebih kurang 2 minggu. Tapi hari ni orang kecoh mana? Dekat PWTC. Pasal apa? Pasal doa. Kan? Dia nak rasa nak ni sebab ada orang tanya. Jadi kecoh. Hak mana sebenar tu? Baik, tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Saya nak jawab gini ya. Tolong maknanya tuan-tuan kena tahu jawapan ni dan kena jawab. Kalaulah tidak warid perkataan Nabi yang berdoa dengan mencela. Boleh faham ya? Suatu perkara yang kita kena yakin bahawa perbuatan zalim telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ada dalil ke? Ada. Contoh baca suratul Taubah. Bukan, suratul Ibrahim. Surah Ibrahim adalah surah Makkiyah. Jadi kalau kita tahu surah Makkiyah, kita akan faham situasi. Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Makkah atau pada zaman Makkah. Sebab ada juga ayat turun luar Makkah. Dikatakan begitu. Surah yang turun sebelum hijrah. Suratu Ibrahim. Maka bila sebut surah Makkiyah,
maka kita tahu bahawa 13 tahun itu ialah masa sakit. Sebab tu kalau tuan-tuan baca suratul Hadid, Allah sampai mengisytiharkan, balik baca ayat 10. Orang yang membelanjakan hartanya dan berjihad sebelum Fathu Makkah adalah pahalanya lebih besar di sisi Allah berbanding orang yang berjihad dan berbelanja hartanya di jalan Allah selepas Fathu Makkah. Siapa Allah istihab gitu? Tetapi setiap kumpulan itu di sisi Allah ada kebaikan. Dua-dua baik belaka, tapi Allah kata yang berbelanja dan berjihad sebelum Fathu Makkah a'zamu darajah. Di sisi Allah dia punya kedudukan yang lebih tinggi. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok konten ayat Quran. Ayat pertama sampailah ayat yang ke-29 surah Yasin. Sambung lagi ayat 30, 31, 32. Bahkan sampai habis surah Yasin tu. Dia menggambarkan betapa jerih dan payahnya Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Siapa Allah mendatangkan warning yang banyak dalam tu. Berapa ya? Dan pujukan kepada Nabi yang sangat banyak dalam surah Yasin. Berat sangat keadaan. Siapa Allah sebut Quran, Allah beri warning tentang Quran. Wal Quranil Hakim. Betul tak? Mari ayat yang kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Demi Al-Quran yang terkandung di dalamnya kebijaksanaan. Quran. Yang manusia tak akan boleh cabar sampai bila-bila. Ilmu manusia nampak cerdik, kadang-kadang tak betul. Contoh ya. Orang selalu buat kenyataan musim banjir ni. Mengapa banjir Negeri Sembilan? Kerana menerima lebihan. Disebut lebihan hujan. Betul ke lebih hujan? Sudah. Siapa buat turun hujan? Siapa turun hujan? Allah. Betul tak? Betul agama. Kita kaji-kaji dia kata menerima lebihan. Jadi kita baca Quran, sebab tu sains dan sejarah banyak menipu manusia. Betul kan? Allah sebut Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh yudabbirul amra. Allah sebut yudabbirul amra. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Benarnya ayat ni juga nak memberitahu wama bainahuma, hak duduk antara dia juga Allah buat belaka. Apa yang terjadi semua sekali. Lalu dia duduk di atas aras untuk apa? Yudabbirul amr, untuk mengatur tadbir. Lalu hujan, Allah cakap tak hujan? Tuan-tuan bacalah Quran, Allah sebut lebih pada sekali tentang penurunan hujan, dan setiap kali Allah sebut hujan, Allah sebut satu benda. Tengok antara suratul Mu'minun. Allah kata apa? Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an biqadarin. Dialah Allah yang menurunkan air daripada langit, yakni hujan, biqadarin, dengan jumlah yang ditetapkan. Tapi kita perasan cerdik ni kata lebihan. Betul kan? Lebih. Maknanya Allah ni tak pandai ke? Quran kita tinggal dah sebab kita mendahului sains. Dahulukan sains daripada Quran.
Allah sebut biqadar, dengan qadar. Siapa tahu qadar ni? Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebut fa askannahu fil ard. Ada masa aku genangkan di atas muka bumi itu jadi banjir tu. Tapi boleh kita lebihan kan. Taburan hujan di Malaysia. Betul tak? Jadi Negeri Sembilan kan sampai atas bumbung, tubik gambar duduk atas hatak tu. Kan. Hatak tu. Sebab tu perlu 13 minggu lagi. Boleh faham ya? Nak kawal kerosakan kerugian besar, bencana ya, betul tak? Bencana. Jabatan Meteorologi mengatakan bahawa pantai timur khususnya Kelantan akan menerima banjir besar kali ini. Tengok-tengok panas ceng. Panas. Mana start banjir? Johor. Betul. Lepas tu pergi Melaka, terus buat keputusan, korek parit baru Melaka. Besar aja. Orang tak biasa banjir kan, betul tak? Banjir sekali kelar kabut. Itu masalah. Pura-pura Negeri Sembilan pula. Sudah. Waktu kita risau, mai ikut ni pula, Tan Selangor pula. Ni tuan-tuan. Allah tetap dah. Ada masa jadi banjir dan Allah sebut, bahkan kami sangat mampu. Allah kata lepas pada ayat tadi. Untuk menyerapkan air itu balik masuk ke dalam bumi. Dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dahsyat. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala adalah Tuhan yang mengurus dan mengatur tadbir. Sebab tu wajib kita beriman dengan rububiyah. Bukan kita hanya percaya Allah saja, dak. Allah itu adalah Tuhan yang membuat dan mentadbir setiap apa yang dia buat. Dia tahu bila kita nak musnah, bila kita sihat, bila kita sakit. Semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Maka berat keadaan ini sampai Allah kata Tanzilal Aziz. Ingat orang Mekah. Apa yang Muhammad baca daripada Quran. Quran ini bukan perkataan Muhammad. Bukan puisi. Bukan pelajaran Muhammad daripada mana-mana padri. Tetapi Tanzilal Aziz. Yang menurunkannya adalah Tuhan yang maha gagah. Sebab apa Allah stop nama dia yang maha gagah. Sedangkan Quran rahmah. Quran adalah rahmat. Allah sebut Quran ini adalah mubarak, berkat. Tapi ketika dia bercakap dengan orang Mekah, dia sebut yang menurunkannya ialah Tuhan yang maha gagah. Maka ayat ni kata ulama sebenarnya merupakan tarhib. Bermaksud amaran yang keras daripada Allah. Jangan cuba main dengan Quran kerana yang menurunkannya sangat gagah. Jangan. Kamu akan binasa. Itu amaran. Kita tak faham. Amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ingat Allah itu sekadar maha gagah. Gitu ya maksud dia. Bukan. Dia bukan sekadar maksud. Sebenarnya Allah memberitahu hakikatnya. Tuhan ni sangat gagah, sangat kuat. Jangan berlawan. Mungkin Muhammad mati. Tapi Allah hayyun la yamut. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. Maka begitulah gambaran suasana Mekah 13 tahun. Diancam. Diugut. Mati berapa ramai dah. Dengan kematian yang pelik-pelik. Nya panggang. Sumayyah dan Yasir. Buta mata. Nyecok besi panas atas belakang. Macam-macam lagi keadaan. Mereka mengenakan riba yang tinggi kepada orang yang beriman. Siapa orang lain tak boleh nak beli. Mengharamkan perkahwinan pada tahun ke-7.
Sehingga tahun ke-10 yang disebut sebagai Am Muqata'ah. Tahun orang kafir Quraisy Mekah memboikot Nabi dan orang-orang beriman. Tidak boleh bermuamalah. Selama 3 tahun. Sehingga riwayat menyebut hari itu, 3 tahun itu, Nabi dan orang beriman memakan pucuk-pucuk kayu, kulit-kulit kayu, rumput-rumput sebagai alas perut. Yang diboikot di Sya'bi Abdul Muttalib. Satu lorong di Mekah, nama dia lorong Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Street. Tak boleh gimana? Nak bermuamalah tak boleh. Begitu sekali. Lalu Allah pun turun ayat ni. Antaranya dalam surah Ibrahim. Allah kata, La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah sebut, La tahsabannallaha ghafila. Janganlah kamu menyangka Allah itu terlupa. Allah sebut. Sebab tiap-tiap kali keganasan orang Mekah buat macam tak ada apa-apa. Kau gagah, kau kuat, kau gagah, kau kuat. Orang Islam pula daqat, menjadi sempit. Al-ardu bima rahubat. Tak ada tempat nak melangkah jadi tanah ni. Sempit jadi apa? Dikepung oleh kuasa jahat Mekah itu. Maka Allah tu ayat, La tahsabannallaha ghafila. Ayat ni menjadi motivasi pada orang beriman. Jangan berasa Allah terlupa. Jangan berasa Allah lalai. Jangan berasa Allah tidak nampak. Amma ya'maluz zalimun, berkenaan dengan apa yang orang-orang zalim itu buat. Jangan berasa gitu. Allah sebut. Innama yuakhiruhum. Sebenarnya. Allah sebut. Innama ni kaedah percakapan untuk memperjelaskan keadaan. Sebab salah tanggap dah sebelum tu. Allah marah ke? Allah tak suka ke? Banyak ke salah kita sampai orang kafir semakin berleluasa ni? Allah jawab, innama, sebenarnya, hakikat sebenar ialah yuakhiruhum. Aku sengaja membiarkan tempoh pada dia. Biarlah. Biar dia tunjuk X sikit, tunjuk belang. Apa dah? Dia berasa gagah, kuat setara mana sangat. Allah kata, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sehingga tiba satu hari, mata dia terbeliak. Allah, lemahnya kita. Boleh buat apa gitu? Ada lagi gelaran. Ada panggil dah Fir'aun sebagai raja. Tak ada dah, mati lemah. Namrud sebagai raja. Tak dah, mati dengan nyamuk. Allah. Ada. Pada hari mata terbeliak, apa maksud ni? Hari mati. Pada saat dia mati ada kekuasaan lagi. Kalau orang tak usung mayat dia, kalau orang tak mandi mayat dia, kalau orang tak tu, kalau orang tak ni, dia boleh buat apa gitu? Ada. Lemahnya manusia. Maka ayat ni juga memberi maksud pada hari itu bermulalah azab Allah kepadanya yang berganda-ganda. Wal'iyadzubillah. Nah, maka cukuplah tuan-tuan satu ayat tu menjadi suatu dalil kepada kita. Betapa zalim ni sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim. Jangan buat zalim kau kan. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi disebut dalam hadis, takutlah doa seorang yang dizalimi kerana tak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pun Nabi tak doa, Nabi dah sebut, jangan buat gitu kerana doa orang yang dizalimi sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada benda yang Nabi suruh, boleh apa ya? Nabi beritahu boleh buat, tapi kadang-kala Nabi tak buat. Ada. Sebab, adalah sebab-sebab tertentu. Contoh, Nabi kata, kelahiran anak lelaki disembelih 2 ekor kambing. Betul kan?
Padahal ketika Husain dan Hasan, Nabi sembelih seekor-seekor. Betul tak? Jadi nak ajar pada kita bahawa kalau ada rezeki dua itu afdal. Kalau tak cukup, seekor telah memadai. Maka tak boleh kita komen. Dah aci lagi tu. Betul tak? Suruh dua. Dia seekor. Tak. Nabi ajar agama. Orang buat jahat kita, apa Nabi tak balas? Kerana Nabi nak ajar juga memaafkan itu baik. Tapi dan jahat saja. Ada orang Mekah Nabi minta pada Allah dengan laknat seperti Bani Lehyan dan seumpamanya. Dahsyat tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Taif Nabi tak doa, bahkan Nabi sekat bukit. Ada ayah. Tak masuk campur. Betul tak? Nabi rayak ke bukit. Apa? Sebab mereka ni membaca berita harian. Tapi dengan orang Mekah, Nabi laknat. Dengan laknat yang berat-berat. Sebab apa? Orang Mekah editor. Boleh faham tak? Editor. Kita tengok Mesir. Morsi mengeluarkan 6. Dia punya, orang panggil apa, macam satu deklarasi lah dia punya pemerintahan. Tapi semua channel TV buat keluar satu. Boleh faham tak? Nak tembak orang. Nak rakyat jahat. Siapa ada orang di Malaysia tulis dalam Facebook dia. Dia mengajar dalam masjid surah agak. Dia kata, kalau aku hidup di Mesir hari ni, aku akan keluar menentang Morsi kerana dia bodoh dalam memerintah. Sudah. Sebab apa kita pergi baca berita daripada benda yang tidak sepatutnya. Sebab apa istihad 66 tu ada apa? Dan mengapa yang satu tak boleh cabar tu dalam bab apa? Kita kena faham. Boleh faham tak? Itu bahaya sebab tu kita duduk luar melihat suasana luar, kita yang buat keputusan tak betul. Tak betul. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Raja Gopal telah mengatakan kebenaran di pihaknya. Penonton kan duduk luar, betul tak? Kata macam-macam Raja Gopal tak betul. 2 tahun bazir pitih juta-juta, betul tak? Menang 4-1. Raja Gopal pun relax keluar, betul kan? Relax keluar. Berpihak padanya. Sebab apa? Dia yang mengetahui. Faham ya? Contoh. Kan? Orang pun dah tak marah lah ni, betul tak? Tak marah lah. Esok kalau kalah pula, lusa, kutuk pula. Kutuk pula. Itu lemrah orang duduk luar. Jadi hadirin dikasihi oleh Allah. Zalim sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan Nabi menyebut dalam hadis yang sahih. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang berganda, sangat berat. Siapa dia? Imamun jair. Pemimpin yang jahat. Waliyahzubillah. Nah, jadi memadailah. Tak payah kita nak cakap banyak lagi. Sebenarnya orang yang buat jahat, dia akan berasa kejahatan itu, maka terpaksa cari jawapan. Padahal mudah ya. Orang tak direct, orang kata kalaulah dia ni memang jahat sungguh. Nampak tak? Kalau baik ya Allah berilah petunjuk. Kan betul tak? Tak ada begitu. Maka baliklah semula kepada pedoman dan nasihat. Mudah saja tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ke berbau politik. minta maaf. Nampak je serius saya belakang. Kan? Baik, mari kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ialah anak kepada Ummu Sulaim. Dia tua Anas bin Malik ni. Ayah dia mati kafir. Tapi mak dia adalah antara orang yang terawal memeluk Islam dalam keadaan rahsia di Madinah. Iaitu Rumaisa bintu Milhan. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni terkenal dalam sejarah kaum muslimat, wajib tahu kisah dia. Ummu Sulaim. Saya tak pasti tapi pernah mendengar suatu dikatakan di riwayat daripada riwayat-riwayat yang sahih.
Antara orang yang Nabi pernah dengar tapak kakinya di dalam syurga ialah Ummu Sulaim. Hebatnya Ummu Sulaim ini. Ketika orang kafir semua hidup dengan kebenaran, dia boleh lepas kebenaran. Ketika kegelapan jahiliah, dia nampak cahaya Islam. Melalui projek Nabi, iaitu menghantar Mus'ab bin Umair secara rahsia, dakwah underground. Maka Ummu Sulaim ni memeluk Islam. Kita hari ni menara masjid merata-rata, surga apa ada menara, betul kan? Surga. Kotik derma 4 tahun nak buat apa? Menara. Padahal tak perlu menara. Sebab apa? Flat tinggi-tinggi ni kan, pergi bubuh copong tu apa? Kelantan panggil copong apa ya? Speaker tu tu dah. Pembesar suara letak atas puncak flat tu. Apa jangan salah? Di negara Arab biasa ya. Dia tak buat menara. Kerana tujuan menara ialah nak sebarkan suara. Tarik speaker tu letak di atas atap flat 7 tingkat. Apa salah? Sekapung dengan, betul kan? Lagi kuat. Dia buat menara. Sebab apa? Orang Melayu kata simbol. Surat tu tak ada jemaat pun. Tapi mimbar kayu jati. Betul tak? Bukan sini ada jemaat. Betul tak? Mimbar. Padahal khatib tak ada apa-apa sangat. Nampak payah audiens jauh sangat belakang. Untuk bila akad meja ni khatib naik di atas ni berdiri. Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Simple ya sebenarnya. Kerana tujuan naik ni nak suara tu pergi jauh. Tak perlu kata mimbar gini. Mimbar gini sebenarnya dari sudut pengucapan awam menghilangkan kuasa bercakap. Sebab apa? Orang yang bercakap dengan separuh tubuhnya tidak dilihat, boleh faham? Maka telah menghilangkan kuasa percakapan dia. Ni mimbar lagi ni. Sebab tu kalau kita tengok mimbar tanah harap, dia tak ada dinding depan. Betul tak? Dia style naik tangga straight, lepas tu pusing, penuh dada depan, apa kaki per atas. Orang nampak. Jadi orang boleh tengok bagaimana body language. Kat kita ada kepala yang nampak tu kan? Kepala yang nampak. Sebab tu kadang-kadang khatib pun ngatuk. Tu dah. Ngatuk. Oh tak tahu. Buat mimbar. Sebab masjid kita ada pattern. Kan? Ada pattern. Apa kepentingan? Tak tahu. Tak tahu. Batal ke khutbah kalau tak khutbah atas mimbar? Contoh kata minggu depan, esok. Khatib mari, untuk bila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi semua sekali tu kan. Dia pun witukar. Tok khatib pun ambil pakai di depan ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak kaluk dak pengusi seorang. Tu dah. Kaluk rasa tu kan. Siap-siap pimpin boleh jadi juga tu dah. Tolak naik atas. Bak kat kita ya jadi gitu. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini Ummu Sulaim. Antara ya yang menarik Ummu Sulaim ajar berkenaan dengan aulawiyat. Mengutamakan apa yang perlu diutamakan. Kisah dia menarik. Iaitu setelah ia berkahwin dengan Abu Talhah. Bila suami dia mati, Malik tu mati, Ummu Sulaim ni rupanya banyak orang lamar. Sebab apa? Satu dalam riwayat sebut, dia ni comel. Nombor 2, cerdik. Kan? Ni Ummu Sulaim. Nombor 3, orang yang memang terkenal sebagai memiliki budi pekerti yang baik. Jadi janda ke janda lah berebut orang nak pergi pinang. Dah hak pinang ke barang-barang lah. Standard seperti Abu Talhah. Siapa Abu Talhah ni? Taikun Madinah. Abu Talhah. Seorang yang memiliki ladang yang luas. Abu Talhah. Yang akhirnya selepas Islam Abu Talhah ni pernah menginfakkan ladang dia kepada Nabi SAW untuk Islam. Sebab apa? Dia semayan dalam ladang dia mari burung. Burung comel, burung warna hijau. Burung warna hijau. Kan? Kaki merah. Mucung merah, kaki kuning. Comel burung ni. Burung tu melompat atas daun. Abu Talhah kata,
Sehingga aku lupa berapa rakaat aku sembahyang. Oh sudah. Tak ingat. Tengok tu dah ingat dia. Kita Melayu disebabkan kezaliman lama, tengok burung tak jadi, betul tak? Tengok masjid baru tak khusyuk sembahyang. Sebab no tak boleh. Ha tu kan. Sebab apa? Bayar cukai banyak lajak. Ha ni masalah tuan-tuan. Jadi bila dia sedar sembahyang tu berapa rakaat dah ingat dah, dia pun sempurnakan sembahyang. Bila dah ingat sempurnalah. Dah ingat 3 tambah 3, betul kan? Jadi lepas sembahyang dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, tadi aku sembahyang dalam kebunku, mari burung seka dengan sifat-sifat je sekian, nampak-nampak aku jadi lalai, maka aku takut Allah azab aku sedekahkan kebunku itu kepadamu, kamu uruslah apa kamu nak buat untuk Islam." Ha tuan kita lagu ni. Basuh kereta ke bangsa? Infak tak kereta tu? Tu dah. Ada tu kan. Ada cool ya sembuh selamba tu dah. Selamba basuh siap tu kan. Siap. Katanya satu kisah pun saya dengar. Yang berbuat perbuatannya adalah imam. Orang pun tanya, "Mam, sembahyang asar?" Dia kata, "Saya tak bertugas hari ni." Dia tak bertugas hari tu, dahsyat tuan-tuan. Ni masalah kita. Ni Abu Talhah radhiyallahu anhu. Baik. Maka dia nikah dengan Ummu Sulaim, takdir Allah boleh anak. Orang Arab tua pun beranak, kita Melayu payah, betul tak? Tambah-tambah dalam perjuangan feminisme ni, tua-tua tak boleh beranak. Betul tak? Tua-tua. Jadi tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Taala. Satu hari Abu Talhah keluar daripada rumah ada urusan. Dia tinggal Ummu Sulaim dengan anak dia. Dia masih kecil. Lalu bila dia balik mula, anak dia tidur. Dia tanya Ummu Sulaim, "Anak aku lagu mana?" Dia kata, "Anakmu tengah," dia panggil apa? Lena. Kan? Jadi bila lena, maka Ummu Sulaim melayan Abu Talhah. Kerana adab, bila suami balik, isteri mesti mendahului suami daripada anak. Hari ni bini kita mampu dah itu, betul tak? Duk layan Facebook dia tu. Duk WhatsApp. Sebar jadual kuliah. Tu laki balik dah cara, betul tak? Dah cara. Lalu bila sudah selesai semua sekali, dia pun tanya tu laki dia. "Wahai suamiku, nak tanya satu soalan. Kalau orang beri pada kamu satu perkara, kemudian dia ambil balik." Bijak soalan dia. Isteri bijak. "Apa perasaanmu?" Abu Talhah pun jawab dengan jujur. Kalau dah orang beri, dia ambil balik, nak buat macam mana? Boleh faham? Nak buat macam mana? Dan benda ni memang Nabi ajar gitu pun. Ketika Fatimah kematian anak dia, atau utusan pergi jumpa Nabi rakyat. Rakyat kata, cucu nak mati. Nabi atas balik utusan kata, rakyat ke Fatimah, Tuhan tu dia beri, dia ambil balik. Benda biasa. Kalau kita ini lagu mana? Anak sakit tenak, atas mesej ke tuk tua jawab gitu. Berasa hati tu dah. Raya tahun ni tak alik. Sebab apa? Termakan hati. So, kan? Tuk tua kasar. Kasar. Padahal itu adalah suatu peringatan. Kerana kita ni lupa bahawa anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bila suami dia jawab comel, dia pun kata, "Abu Talhah, suami aku nak beritahu, sebenarnya anak kita mati dah." Dengar waktu meleting Abu Talhah. Dia bersiap, terus bawa pergi ngadak Nabi. Nak rayak bini dia jahat. Kan, nak rayak. Kena Ummu Sulaim. Anak mati dan lagi layan dia. Lalu Nabi pun jawab pada Abu Talhah, perbuatan Ummu Sulaim hak adalah benar. Allah. Lepas tu lagu mana kita tengah kuliah suruh berhenti nak buat tahlil? Boleh faham tak tuan-tuan? Kita banyak tu tak? Tengah-tengah kuliah, imam pun letak surat sekeping sini. 5 minit lagi kerana ada kenduri tahlil arwah. Masa hidup dulu tak rajin nak tahlil ke dia. Masa hidup dulu, motor ke tepi. Umur 50 tak naik motor selama singgah kedai mamat. Betul tak?
Tak aja nak tahlil, pergi jumpa dia nak baca sikit ayat ni. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapalah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa kita tak baca masa hidup? Patut bacalah masa hidup kerana dia faham. Betul kan? Dia faham. Kalau dia tak faham dia tanya, kenapa baca ayat ni pelik ni, kedah ni gitu dah. Kedah royak ke dia. Kerana inilah ayat yang akan menyelamatkan kita selepas mati. Nah, hari ni banyak orang memberhentikan kuliah kerana tahlil. Ummu Sulaim jimuk sedangkan anak mati. Tok laki dia marah. Nabi kata betul tindakan Ummu Sulaim. Kerana melayan suami adalah wajib. Lebih dulu daripada urus kematian. Dahsyat tuan-tuan. Ini hebat sejarah. Inilah mok kepada Anas bin Malik. Sebab tu bila berlaku hijrah, orang lain pakakwi hadiah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Nabi, disebut dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah, dia kata, ya Rasulullah, orang lain bawa hadiah tapi aku tak ada. Tetapi aku ingin menghadiahkan anakku Anas kepada Rasulullah. Sebab tu Anas menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ni ialah disebut Ummu Sulaim bila dia memeluk Islam, Nabi duduk Mekah. Tak ada orang Islam di Madinah yang ramai, tak ada. Dia mendidik anaknya menyayangi Nabi sehingga disebut dalam riwayat ketika Anas berusia likungan 5 dan 6 tahun, dia telah bercita-cita untuk berhijrah ke Makkah bagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Anak kita hari ni lagu mana? Ciku Maru. Tu anak kita, betul tak? Anak kita. Pakai baju. Ben 10. Betul tak? Anak kita. Ultraman. Ada ayah siap pergi beli topeng anak. Ultraman. Bawa pergi pasar. Bawa pasar. Kita tengok berat anggota haji ni. Piping anak siap topeng, siap sup yang lengkap. Ultraman. Betul tak? Kita tanya apa khabar adik. Nya fire kita depan ramai tu. Ini masalah. Tengok. Ummu Sulaim. Dalam keadaan persekitaran jahiliyah. Dia boleh didik anak. Sebab tu orang kata. Persekitaran yang buruk menafikan terus kebaikan tak betul. Sebab ada sejarah telah membuktikan berjaya. Siapa dia? Ummu Sulaim. Hari ni dia tanya soalan. Nak buat macam mana ya anak saya tak boleh nak kontrol. Jawapan dia mudah ya. Dah apa Pak Cik dia beli Astro. Betul tak? Dia yang punuh anak dia. Bukan setakat beli Astro. Beyond lagi. Langgan pula super movie. Ambil no. Tiba-tiba dia mari ada forum tanya. Apa saya nak buat kepada anak saya? Penceramah pula ikut skrip. Ada 2 faktor. Luaran dan dalaman. Molek. Duk main gitu semua. Tiap-tiap tahun. Asal forum je 2 faktor. Luaran dan dalaman. Padahal cokoh-cokoh depan tu masalah telah ada. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Baik. Maka ni dia Anas bin Malik. Orang yang Nabi berdoa kepadanya dipanjangkan usia sehingga dia adalah sahabat yang terakhir. Wafat. Dan Anas kata dia sempat melihat mukjizat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqa." Nabi kata sesungguhnya di dalam syurga nanti ada pasar. Inna fil jannati lasuqa. Dalam syurga nanti ada apa? Pasar. Jual gapo wallahu alam. Tapi pasar kita faham. Betul tak? Pasar kita faham. Jual apa nak cari peta jeruk lagi tak ada. Tak tahu, betul tak? Sebab hadis sebelum ni kita baca dah hak ada dalam syurga benda hak tak pernah manusia telitah. Peta jeruk telitah dah. Kan? Hak tak pernah telitah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jual beli lagi ke lagu mana ke wallahu a'lam. Dalam hadis ni tak cerita benda tu. Ceritanya ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan mereka yakni ahli syurga mendatangi pasar itu pada hari Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat. Dalam syurga. Atas dunia jangan pergi pasar hari Jumaat. Tolong ya di. Hari Jumaat, hari kita pergi masjid. Kan? Dan pergi masjid, jangan bahan cendol dulu. Ini masalah. Siapa khutbah kat Kota Damansara ni, Ustaz Nazmi terpaksa panggil. Kan? Hak jual, hak beli, mari belaka. Sebab apa? Separuh khutbah tak peduli lagi duk bahan biryani. Betul kan? Buruk berat, bahan biryani. Ini masalah tuan-tuan. Padahal, jual beli itu tidak ada berkat lagi kerana telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pitih memang boleh. Tak tu dia jadi tolu gitu. Kan? Salah tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka dia mendatanginya pada tiap-tiap hari Jumaat. Fatahubbu rihus syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Lalu ketika dia pergi ke pasar, maka bertiup angin utara lalu menyemburkan. Angin tadi bertiup kena muka dia dan baju dia, dia sembur sekali bawa dalam angin tu ialah bauan kasturi. Hari ni kalau pergi pasar Allah, tu kan? Nak pergi semayang, main semayang asal sekali tak boleh cemar. Tu tak? Cemar kalau tahan dia kan? Cemar apa? Kotor pasar tu kan? Kotor. Air tu, air ni hitam air, kotor air. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Lalu kata Nabi, setelah angin itu bertiup, yakni angin utara dalam syurga. Hari ni tak tahu lagi sebelah mana utara selatan, tapi Nabi kata bila masuk pasar tu, angin utara bertiup, maka tiupan itu mengena wajahnya dan mengena pakaiannya dengan hembusan haruman kasturi. Tahubburi husyamali fatahuswi fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Tak kalau kena saja angin tu, maka individu ahli syurga tak tiba-tiba menjadi semakin cantik dan semakin sempurna. Allah haraplah tuan-tuan biar kita boleh masuk syurga. Hari ni tengok minyak wangi berapa botol dah habis tu tak? Comel ambil comel. Kasturi kat tulis situ. Berubah tak orang tengok? Kau comel ya? Tak ada tu tak? Tak ada. Sebab tu make up macam mana pun orang kenal. Tengok rambut lagu tu, habis mama tak boleh lagi dah. Tu tak? Kan? Walaupun mahal harga upah salon tu kan? Mahal tuan-tuan. Hadirin. Orang kenal tak berubah. Dia tetap lagu tu sahaja. Dalam syurga nanti bila kena angin, bertambah cantiknya dan bertambah sempurna. Allah. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala fayaquluna wa antum wallah laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semakin bertambah cantik, bertambah sempurna keadaan mereka. Mereka pun balik lepas pada tu. Lepas pergi pasar semua, tak tahu beli apa, Nabi dah ayat dalam hadis ni. Kan? Lalu bila mereka balik kepada keluarga mereka, dengan semakin bertambah dan bertambah cantik dan indah mereka, lalu ahli keluarga mereka berkata, demi Allah, wallahi qad izdattu husna wa qad izdadu husnan wa jamala. Mereka kata, sesungguhnya telah bertambah kecantikan dan keindahan. Lalu ahli keluarga dia juga menjawab, sesungguhnya kamu semakin bertambah kecantikan dan keindahan. Lalu mereka juga menjawab, demi Allah kamu juga semakin bertambah kecantikan dan keindahan. Hadis ni beritahu pada kita, duduk dalam syurga kayak gini, orang ni semakin bertambah masa, semakin comel, semakin comel, semakin comel, semakin comel. Lagu mana semakin comel tu tak dapat kita gambarkan hari ni. Tak dapat gambarkan hari ni. Tapi Nabi kata, hak masuk syurga tu comel dah. Kemudian kena angin dalam pasar ni kau comel.
Semakin comel. Kelantan dia salah sebut tu. Nahu dia pelik sikit tu tak? Koho comel. Kan? Koho comel. Koho ni slow tu kan? Sepatutnya koho huduh baru betul kan? Semakin comel. Dia Kelantan sebut koho belaka. Semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Kita ni duduk rumah, tak ada. Suami sebut ke isteri, saya rasa nak kahwin seorang lagi. Apa su isteri dia kata? Berasa semakin muda ke? Betul tak? Isteri akan kata gitu. Berasa semakin muda ke? Semakin segak ke? Dia tanya. Sebab hakikat hidup atas dunia, kau sari, kau tua. Semakin hilang seri, semakin tidak bermaya. Kan? Semakin tidak bermaya. Tengok Tuan Haji kita, berkali satu ketika dulu, kan? Tak boleh cari makan Syahrukh Khan. Boleh jadi. Tapi dengan usia sekarang ni, janggut pun jadi putih. Jadi putih. Apa maksud dia? Tua. Bila tua, nak pinang, nak darah boleh lagi tak? Betul tak? Tabiat manusia. Dia akan jadi lemah. Orang akan pandang hina. Maka Allah ganti di dalam syurga. Sebaliknya, tidak ada lagi ketuaan. Tak ada lagi. Tak ada lagi tuan-tuan. Semakin hari semakin dilihat cantik. Semakin orang pandang semakin cantik. Semakin cantik. Sebab tu atas dunia ni tak payahlah nak pelik-pelik sangat. Kita ni berhias kerana memang Allah buat kita atas dunia ni sekadar yang kita ada. Kan? Tak payahlah kerek sangat nak pergi salon. Sebab apa? Nak beki. Tak perlu. Tujuan pergi salon ni nak jaga. Tu penting. Jaga. Isteri Nabi juga pergi kepada Mak Andam, iaitu Khadijah. Tujuan apa? Jaga. Jaga adalah sesuatu yang syar'i. Tapi nak beki ni tak masuk dalam perkara yang perlu. Beki. Balik salon, tak ada bulu kening. Betul tak? Ada bulu kening. Tak disyariatkan. Orang lelaki ada. Tiap-tiap hari Jumaat, Nabi suruh pegang pisau cukur. Betul kan? Buat apa? Cukur misal. Betul kan? Cukur misal. Orang perempuan ada Nabi sebut. Tiap-tiap hari Jumaat, buang bulu kening separuh. Buang. Tak ada, betul tak? Tapi buat. Kan? Buat. Bila tua, mari surah, halus bulu kening. Ustaz pula mengajar hadis tentang Allah melaknat orang cukur bulu kening. Dia pun bangun, nyok balik. Sebab apa? Berasa hati. Berasa hati. Berlaku dah. Berlaku dah, tuan-tuan. Berlaku dah. Apa berasa hati, Pak? Patut dah berasa hati. Sebab apa? Dalam Islam, benda yang telah lepas, Allah telah ampunkan. Salah siapa dulu tu? Salah Hamna. Boleh faham ya? Minta maaf lah sebut. Betul tak? Kerana dia yang menghidupkan situasi itu. Boleh faham tak? Siapa orang tak tahu hak mana baik, hak mana buruk. Siapa orang tak tahu? Jahil, tuan-tuan. Cuma tahun ni ada perkembangan baru. Telah dijual di PWTC kopiah bersulam. Dulu tak ada. Tahu? Lepas ni tuan-tuan, ni ada kopiah je Tuan Haji tawarkan ni, ada cop tepi ni, betul tak? Sekarang ni kad berisi laris, dikatakan hangat jualan. Kopiah putih bersulam. Atas ni merah lagi. Makna standard mufti lah. Kopiah putih, atas merah. Tepi ni ada bersulam. Lalu tuan-tuan nak setuh, seolah ada amaran. Jangan keris tidak bersarung. Disulam. Dikatakan hot jualan tu. Dan saya lalu tadi betul sungguh. Ramai pakai. Kita jadi confused pula. Surah kah? Kan? Confused. Tadi saya lalu tadi. Tengah hujan lebat tadi. Ramai orang pakai. Hot. Kan? Ni tuan-tuan. Belening tak ada lah belening. Walaupun cakap. Kita memperjuang dan mempertahankan Islam. Betul kan? Sehingga ketitisan darah yang terakhir. Sekerak ni ya tudung. Sekerak ni ya tudung. Patut panah-panah. Tak atas kepala bau nak marah. Kan? Nak marah. Tudung tak atas kepala bau. Sebab apa nak marah? Tapi bercakap tentang Islam. Tu dulu. Maka tuan-tuan, kalau orang tegur kita di atas silap kita yang lalu, tak usah pelik. Kenapa? Allah Tuhan yang memaafkan kesilapan lepas disebabkan kejahilan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, Allah kata kepada kita, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a
bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah kata orang-orang yang melakukan perbuatan dosa bi jahalah dalam keadaan dia tak tahu. Tak tahu tu dosa. Dia tak tahu bahawa orang tengah kuliah dia bangun tulis mesej. Kuliah ke politik ni? Tu dah. Dia tak tahu. Dia tulis mesej ke pengerusi, dia pun balik. Boleh faham? Dia tak tahu, tak ada masalah kan. Allah sebut dengan syarat lah. Lepas diberitahu. Dia Allah sebut. Summa yatubuna min qarib. Lalu diberitahu. Dia dengar orang ngajar. Ada maklumat. Dia pun sedar itu silap. Dia bertaubat. Allah sebut min qarib, dengan segera. Dia tak tunggu dah. Nampak ni? Dengan segera. Bukan kata lepas pilihan raya. Ada. Dengan segera. Ni Allah sebut dalam Quran. Allah mulakan dengan innamat taubatu. Itulah yang dikatakan taubah. Allah sebut dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan balik baca ayat 17, 18, 19 tu kisah. Allah ajar kita tentang apa makna taubat. Sekarang ni macam-macam tak? Saya telah bertaubat. Saya bertekad untuk mengekalkan tudung. Boleh tak? Lepas tu esok nyanyi pula. Sudah. Nyanyi. Taubat dah. Nyanyi. Rupanya taubat tudung saja. Memang dah. Tapi dalam kelak malam pakai tudung. Betul kan? Juara lagu pakai tudung. Boleh satu anugerah. Alhamdulillah. Kan? Mujud dah sebut. Alladzi hadana lihadza. Kalau kena tu pening lepas ni tu dah. Pening yang penceramah. Nak start ceramah ngapa pula? Sebab dah artis guna belaka dah. Alhamdulillah. Tengok. Apa tu? Arun Aziz. Dia buat kenyataan akhbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia berjaya melakonkan watak suami isteri. Babak ranjang dengan fasya sandal. Disebut Alhamdulillah. Lalu dia kata, dan Alhamdulillah isteri saya memahami ini tugas secara profesional. Dahsyat. Alhamdulillah. Penipal lah tuan-tuan. Lagu mana ni? Alhamdulillah. Orang surah je orang sebut Alhamdulillah. Betul tak? Dia sebut Alhamdulillah. Orang surah keadaan umum. Tuan-tuan sila ke depan. Tak ada pun Alhamdulillah. Betul kan? Ambil mikrofon ni. Tak ada Alhamdulillah. Tuan-tuan diminta ke depan lagi kerana belakang sana sudah penuh. Ni pengumuman betul ni. Tak gerak. Kadang-kadang AJK dia umum gitu. Alhamdulillah pun tak ada. Gapo tak ada selawat tak. Tapi lah ni arti hatta pentah. Alhamdulillah. Macam-macam lagi puji. Cuma dulu ada seorang artis sebut terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Makna dia pun kekok terima kasih kepada Tuhan yang dia sebut. Terima kasih. Itu jarang orang sebut kan. Jarang orang sebut. Saya duduk kat Mesir dulu terpaksa buat gitu. Masa dulu zaman Husni Mubarak kalau jumpa orang kuliah gini ada takbir kan. Allahu Akbar. Boleh maigat. Jadi kalau kita ada majlis kecil-kecil nak takbir kena sebut kod Melayu. Allah Maha Besar. Pelik kan? Pelik. Rasa macam duduk PWTC. Kena sebut gitu. Baik tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a. Berapa banyak kesalahan kita hak tu tak penting. Yang pentingnya ialah kita tahu Allah Maha pengampun. Summa yatubuna min qarib. Dia pun bertaubat dengan segera. Allah pun jawab. Faulaika yatubu alaihim. Itulah orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak komen lah. Lepas tu. Tak boleh nak kata. Pelik ya. Ada apa tak? Kata. Yang tiga. Kepala kain duduk ke depan. Orang biasa kain plekat. Gajah duduk belakang tu tak? Dia sindir member tu. Gajah duduk alik depan ni. Fashion mana? Sebab apa? Sebenarnya nak tanya baru mari surah ke? Nampak tak? Hati nak rakyat sebab pakai kain pun tak pandai lagi. Kan? Tak pandai. Orang biasa gajah duduk belakang. Betul kan? Dia duduk ke depan. Jadi dia sindir. Kan? Kadang-kadang dia tanya. Apa? Sengit kopiah. Tak biasa pakai kan? Biasa pakai songkok kan? Kan?
Kopiah duk gini, dia tegar juga. Biasa orang pakai songkok gini, tu kan? Songkok 7 inci tu. Duk sengit sebelah. Dia sindir. Kenapa dia sindir? Sebab dia menganggap Allah tidak mengampunkan dosa. Perbuatan yang haram di sisi agama. Bila orang balik pada Islam, jangan sindir. Kerana yang menerima taubat ialah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar kata, Nabi hukum seorang pesalah zina dengan rejam mati. Lalu Nabi semayang mayat. Umar ditanya, "Ya Rasulullah, adakah Rasulullah solat seorang penzina?" Boleh faham? Nabi jawab, "Wahai Umar, wanita ini telah bertaubat. Kalau dibahagikan taubatnya kepada 70 orang Madinah, nescaya taubatnya telah boleh cover 70 orang Madinah tadi." Allah. Taubat ni benda tak boleh dipersoal. Malaikat hari ni dia istihar taubat, esok buat pula dosa. Itu cerita lain. Terang-terang. Nampak ni? Taubat ni. Esok duk ke dalam mereka dah. Pagi buta lagi. Nunggu. Itu orang tak panggil taubah yang demikian. Maka tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah syurga yang Allah beri kepada kita di atas suatu perbuatan. Kita hidup atas dunia ni yang Allah panggil muhsinin. Kita boleh tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Susah dan payah yang kita hadapi hari ini, Allah balas dengan syurga. Sehingga ada angin bertiup, kata Nabi, mengenai wajah kita, menyebabkan muka kita menjadi cantik. Bertambah serinya. Setiap kali orang tengok, kau comel. Tengok pula, kau comel. Tengok pula, kau comel. Allahu Akbar. Dahsyatnya keadaan di dalam syurga. Atas dunia, tak jadi gitu. Kalau orang kata tu boleh jadi sindir, tu tak? Berseri nampak lah ni Abang Haji. Berapa kali sindir tu kan? Sindir. Esok jumpa, tanya pula, baju baru nampak. Kan? Padahal baju tu lah, betul kan? Baju tu lah. Boleh jadi sindir tu. Sindir yang sangat tajam. Betul kan? Tajam. Nak rayak apa sebenarnya? Nak rayak, mari surah duduk sah depan lah pula. Betul tak? Boleh faham ya? Dia nak rayak tu, dia pun rayak. Berseri nampak wajah. Kan? Berapa? Duduk belakang sokmo. Bukan orang sini lah, tempat lain. Orang sini tak mari depan sebab penuh. Betul kan? Masuk angle kan sini angle. Betul tak? Memang penuh kat ni. Kan? Memang penuh kat ni tuan-tuan. Jadi sebab tu masuk berhenti belakang. Sebab full. Kan? Dia penuh tengah ni. Kau alik ni tak nampak. Orang sana tak nampak. Jadi Allah tidak mengira dosa. Sebab apa? Tak nampak. Kan? Tak nampak. Hak masuk kat ni, dia pun nak pergi kat ni tak boleh pun, nampak tu penuh, betul tak? Sebab dia pun stay situ ya. Kan? Tengah ni berapa kosong? Ni satu persoalan. Kan? Tengah ni berapa kosong? Ni satu persoalan. Jadi tuan, hak ni kita kena jawab sebenarnya, kerana kita telah belajar hari-hari dalam keadaan kita mengharapkan syurga, tapi kita sebenarnya sedikit pun tidak ingin mengalah kepada hawa nafsu kita. Betul kan? Kadang-kadang kita tak berani nak mengalah kepada hawa nafsu. Sikit yang benarnya gerak untuk 2 inci. Tak boleh. Betul tak? Gerak untuk 2 inci tak boleh. Sikit ke depan. Kita sebut semua dah. Nabi kata, kalau orang tahu apa ada di saf hadapan, kalau kena mengundi untuk duduk situ, dia akan mengundi untuk duduk situ. Setiap kali kita dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi setiap kali tu juga kita engkar. Tapi hak ni orang kita kata tak engkar. Nampak ni? Tidak engkar. Ini sebenarnya keengkaran kepada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermulalah daripada perkara kecil tadi, nescaya kita akan mampu bawa perkara yang lebih besar. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kalau ada keizinan lagi, insya-Allah kita bertemu, kita tengok pula lagu mana sebaliknya neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita membuat persiapan yang rapi untuk selamat daripada api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, kekal di dalamnya dengan nikmat-nikmat yang berpanjangan. Tidak ada lagi kematian kepada kita, malaikat kita dibenarkan hidup menikmati nikmat yang tidak ada hak dan tidak ada qadar lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.